Saya yang akan jaga Akil, bukan awak. Awak tak layan nak jaga Akil. Awak tak payah nak tipu lah. Awak bukan yang nak jaga Akil pun. Awak tu suka-suka nak bergelek-gelek dengan perempuan semalam tu. Macam nak wah. Itulah siapa suruh kena marah dengan ayah. Kan ayah dah kata jangan bawa perempuan masuk ke rumah kita macam semalam. Hei, jaga sikit mulut kau tu. Aku mana tahu. Kan ATM aku sudah kena curi oleh perempuan dia semalam. Sekarang ni, siapa yang layak jaga Akil? Aku atau kau? Aku yang nak jaga dia. Bagilah aku jaga dia. Sudah. Jangan bergaduh. Korang dua asyik nak bergaduh je. Cuma minta maaf sedikit. Sebelum kita masuk mahkamah, jangan nak bergaduh. Elina Sofia binti Hassan, aku ceraikan kau dengan talak 1. Akil akan jadi milik aku dan aku akan jaga je selama-lamanya. Kau takkan jadi ibu dia. Okey Erman, aku setuju dengan kau. Tapi kau jangan dekat-dekat dengan Akil. Akil tu satu-satunya anak aku juga. Tapi kau tu jijik nak sentuh lah. Kau tak payah nak ambil anak aku lah. Kau ingat kau seorang je ke nak jaga Akil? Aku ni macam mana? Aku ni satu-satunya ibu dia. Kau tu bapaknya. Tak guna, bodoh. Biar hancur buku 5, biar itu yang ku ada, hingga kudaku rebah. Faris, apa semua ni? Kenapa awak keluarkan sekotak cincin? Saya dah lama nak merancang untuk berkahwin dengan awak. Jadi, Siti Naila Arisa binti Fahmi, sudahkah awak menjadi isteri saya yang sah? Naila, awak okey ke? Saya tengok awak nampak sedih je. Awak tak setuju ke? Terima kasih Faris. Saya setuju untuk berkawan dengan awak. Dan saya berjanji untuk menjadi isteri yang terbaik buat awak. Maafkan aku Naila. Aku bukan lelaki yang sempurna buat kau. Aku akan jadi suami kau yang terbaik. Alamak, ini majlis perkahwinan Naila dengan Encik Faris. Mereka berdua dah nak kahwin nanti esok. Sudah. Macam mana ni? Kita kan polis. Kita mana boleh jaga dengan betul-betul. Kita baru je jadi polis dah kali pertama. Habislah. Kena marah dengan Encik Faris nanti. Sampai hati Naila. Dia tergamak buat aku macam ni. Aku dah lama nak suka dengan Naila. Tapi Naila dah pilih Encik Faris. Sabar ya Irfan. Lagipun kau dengan dia tak ada apa-apa hubungan. Naila ada hubungan dengan Encik Faris. Lain kali kau kena cari jodoh yang lebih baik daripada Naila. Naila, saya cintakan awak. Tapi awak dah pilih Encik Faris. Saya benci awak. Ku tahu apa yang berada di minda. Hatimu berbelah bagi kiri kanan, dah terkunci dan tergaring. Mengapa gila jika belum takdir
Okey Naila, saya dah siap hias di atas kepala awak. Semoga awak dengan Cik Faris bahagia ya waktu majlis nanti. Terima kasih kerana tolong saya, Zara. Lagipun, awak Akil dan Irfan datang ke sini untuk tengok majlis saya dengan Cik Faris. Terima kasih banyak-banyak ya. Awak? Saya gembira awak datang ke sini. Lagipun, tanya awak jadi polis. Semoga awak jadi yang terbaik ya. Saya dah jijik nak sentuh tangan awak. Tangan awak bukan je bersih pun. Saya tak nak menjadi kawan awak lagi. Dan awak pergilah berkawan terus dengan Cik Faris. Buang masa je awak dengan saya. Kenapa si Irfan tak nak kawan dengan aku? Aku ada buat salah ke? Aku sebenarnya dah pilih Encik Faris sebagai suami aku. Tapi aku rasa sakit hati bila Irfan cakap macam tu. Okey Cik Faris, dah tiba masanya majlis kita pada hari ini untuk memulakan nanti. Baik, jangan risau Tok Kadi. Bakal isteri saya akan datang nanti. Terima kasih kerana datang. Hello Zara, awak kat mana? Oh Akil, saya ada kat dalam ni, tengah jaga Naila. Awak jangan risau, biar saya jaga Naila dengan betul-betul tau. Semuanya berjalan lancar. Bagus, jom kita tunggu sebelum majlis ini bermula. Adakah Encik bersedia untuk akad nikah dengan Cik Naila? Ya Tok Kadi, saya sedia. Muhammad Faris bin Jamal, aku akan menikahkan dikau dengan Siti Naila Arisa binti Fahmi dengan mas kawin RM500 tunai. Aku bernikah dengan Siti Naila Arisa binti Fahmi dengan mas kawin RM500 tunai. Tahniah Naila dan selamat pengantin baru buat awak dengan Cik Faris. Saya harap kita berdua akan jadi kawan. Saya gembira awak datang ke sini. Lagipun, tanya awak jadi polis. Semoga awak jadi yang terbaik ya. Saya dah jijik nak sentuh tangan awak. Tangan awak bukan je bersih pun. Saya tak nak menjadi kawan awak lagi. Dan awak pergilah berkawan terus dengan Cik Faris. Buang masa je awak dengan saya. Maaf Irfan, saya tak patut nak berniat nak marah awak. Tapi, awak memang kejam. Awak memang langsung tak cakap dengan saya. Awak kata kita berkawan je kan? Lagipun, saya dan Cik Faris dah berkahwin. Di minggu depan, saya tak akan jumpa awak lagi. Saya gembira bersama dengan awak, Naila. Ya, saya tetap gembira bersama dengan awak Faris walaupun kita dah baru kahwin. Naila akan tetap jadi milik aku. Rasanya aku tak boleh tidur ni sebab katil baru ni macam tebal sangat.
Aduh, sakit perut aku. Aku makan benda apa ni? Rasa macam pedas sangat. Faras pergi mana tadi? Aku akan bebas di sini. Maaf ya kalau aku tersalah gaduh ke apa kat engkau. Tak apalah Farah. Lagipun kau dah boleh bebas dari sini. Aku akan jaga diri sendiri. Bye. Selamat tinggal ya. Okey, saya dah selesaikan kerja di sini. Jom kita pergi lunch. Jom, saya dah lapar ni. Tahniah cik, kau dengan cik dah baik. Mak Ngah Farah. Irfan, anak buah kesayangan Mak Ngah. Lamanya tak jumpa. Mak Ngah baru je bebas dari penjara. Dah lama nak jumpa dengan kamu ya. Alang-alang Mak Ngah dah bebas dari penjara. Jom Irfan bawa Mak Ngah pergi restoran. Kita nak pergi makan lunch ni. Lapar pula. Faris. Farah, awak dah bebas dari penjara. Faris, siapa dia ni? Farah, dengar dulu. Naila ni sebenarnya isteri kedua saya. Awak bukan isteri saya yang pertama. Saya dan awak dah lama kahwin. Lepas kita cerai, awak kahwin dengan perempuan tu. Naila! Saya takkan minta maaf awak. Faris, saya benci awak. Cik Farah! Mak Ngah! Gelap kota jadi saksi, langkahku sepi tanpa simpati. Rencana ini ku genggam erat, janji terukir takkan ku hianat. Bayang silam mengejar diri, nama yang hilang tetap di hati. Api dendam membara dalam, namun keadilan jadi pedoman. Jika malam coba menjatuhkan, aku bangkit tanpa ketakutan. Walau dunia penuh pengkhianatan, aku tetap berdiri pertahankan.